Okay, Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan khas ular. Dikatakan ular berada di dalam rumah. Pukul sekarang baru lepas waktu maghrib. Jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Boleh ya? Ada, datang. Warna apa bang ular? Warna hitam kecil besar ke? Tedung lah. Oh. Berapa kaki panjang? Tak nampak Kepala je. daripada kabinet. Ada access floor? Tandas tu ada access floor? Berapa lompat tandas tu? Ada. Saya masuk pakai boot boleh ya? Masuk kabinet kan? Boleh. Assalamualaikum. Mana tandas mana? Dia tadi Ni. bang apa? Dia dekat situ. Kat sini kan, dekat tandas. Ya, torchlight. Nampak? Bukan. Hah? Bukan. Dia juga kepala daripada terbang tu tadi. Bang ni? Cet. Sekejap sebab ada lubang juga ni. Ni nampak SS dia masuk ni macam ni. Tolak. Kat sini tu. Lampu belakang ni ada bang? Ada. Assalamualaikum. Baikon ada bang? Baikon. Tapi ni set ada. Oh, baikon ni kan ada? Tak ada mat. Tahu tak pernah. Ada. Pakai boot juga. Baru masuk belakang. Baikon tak? Tahu rasa macam dia dah keluar ni. Dia buka pintu pula. Oh, ada sawu-sawu. Ni. Oh, atas. Nak pakai tangan tak? Tangan. Gambar tu. Ambil gambar. Ni kan tedung. Ada sawu kecil je. Kalau tedung dia tak boleh panjat. Ni sawa. Oh tu, real. Yang ni eh? Ha. Saya ingat tedung tadi. Kalau tedung dia tak boleh memanjat. Kelakar. Serius kelakar. Main. Nak ambil gambar pun dengan minta kebenaran. Tahu aku ramai fans. Minta gambar. Boleh ambil pakai tangan? Boleh? Ya, ambil ikut. Ni atas tak? Ada seluruh kepala. Kecil je untuk saya sawa ni. Untuk kepala dekat sana. Tarik je kau ya, nampak kepala tu. Baby tak balik lagi. Dah balik baby kan? Ada bekas kecil tak? Botol ke bekas tupperware ke? Ada tak? Baik dia. Tak gigit je. Tak Besar sangat tu. apa-apa, ni je dia ada. Ada, tak apa. Tupperware ke? Tak ada. Boleh? Dah rosak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ui, dia nak genggam aku.
Oi, kuatnya, kuatnya. Sebab kalau cantik macam ni, kita orang lepas kat sini buat zoo sini. Okay, alhamdulillah. Oh, dah kena gigit tikus. Tu dia bagi. Sama. Siapa pasal? Akak pasal nak masuk. Akak yang pasal? Hmm. Ni kena bersih-bersih belakang ni. Jangan bagi ni ada lalu masuk Dia, saya nampak dia macam dia dah korek keluar daripada bawah tu tadi. Dan dia terselak sikit. Maksudnya dia korek lah. Ular ni setakat pengalaman itu sama ada cuaca panas sangat dia cari tempat sejuk atau ada rantaian makanan dekat sini. Ada punca makanan. Tikus sebagainya. Tapi langkah pencegahan, ambil baygon tu. Baygon penting tau. Baygon hijau tu. Ambil spray satu kaki daripada setiap akses yang binatang boleh masuk. Satu kaki buat pagar. Walaupun benda tu hilang, Seminggu sekali. Jangan sampai benda tu hilang. Sebab ular ni dia mekanisme anatomi dia sama macam manusia, dia ada paru-paru. Bila dia bawa benda-benda yang tak senang kan dia ni. Lepas tu buat macam ni. okey. Bah. Macam ni ya. Ah, okey. Buka dulu. Bagi QR bagi. Jika orang nak start kereta memang ada tempat. Tengok abang boleh kerja tu. Ha. SA mana bang? SA ke apa? Tak apa bahagian operation. Bagi operation. Ya. Okay, itu dia tadi kita dah pun selesai ya. Memang khas ular. Tengok ular sawa tadi, kecil je, comel. Dia kata ular warna hitam. Tapi mungkin dia dia takut masa tu. So dia sangkakan ular tu warna hitam. Padahal ular tu bercorak batik sawa batik ni, anak ular sawa batik. Tapi pun alhamdulillah lah. Selesai lah, kita dah tangkap ular tu tadi kan. Dan kita dah cek. Tak adalah ular kat situ dah. Alhamdulillah. Pun selesai lah. Pun terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video kita yang lain. Banyak lagi video kita kat sana. Teruskan support channel ni. Dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.